Lagi sekali. Oh. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku sekali lagi, channel Rafiq Ahmad. Pada yang baru pada channel aku ni, aku harap korang boleh like, komen dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So, tanpa membuangkan masa lagi, kita terus kepada agenda kita hari ni untuk unboxing dan review. Okey. Ini barang yang aku dapat pagi tadi. Baru je dapat. Diingatkan barang ni aku beli sendiri. Aku bukan dapat sponsor daripada mana-mana. Semuanya sendirian berhad. So jom kita buka. Yalah, packaging dia okey. Dia balut dengan bubble wrap tebal. Tebal lah bubble wrap ni. Okey, oi banyaknya bubble wrap. Sampah. Yes, ASMR. Ini masa kecil-kecil suka main-main lah ni. Pop-pop. Oh. Lagi sekali. Oh. Okey, sambung main kat rumah nanti. Okey, ni tibalah barang dia yang aku nak review. Ini dah. Lagi sekali aku review sebab sebelum ni aku pernah buat ni. Cap De Chapal. Ini pun De Chapal juga, daripada De Chapal aku beli. Cap ni version batik lah, design batik. Cap cantik tak? Jom kita buka. Kat sini ada dia buat review kontes. Apa yang korang boleh join lah kontes ni. Aku mungkin akan ikut kot. Video ada akan kami gunakan untuk bahan pemasaran De Chapal. Kena buat rakaman video review bersama produk 1 minit. Post video yang anda rakam tadi ke Instagram anda, tag @De Chapal dan letak hashtag review De Chapal. Pastikan akaun anda unprivate. Macam biasalah. Lepas tu screenshot dan siap post screenshot post tersebut di WhatsApp kami. Dia ada bagi nombor WhatsApp kat sini. Itu je lah, dia ada guideline dia. Tibalah masa untuk the main event. Aku buat kat tepi jalan je ni, jadi korang akan nampak kereta lalu lalang lah. Kotak dia dah kemek-kemek sikit lah. Sayang. Yang sebelum ni cap hitam ni, kotak dia cantik lagi aku dapat. Ni tak tahulah. Wah. Gelap sikit lah, sekejap. Okay, nice. Deng deng deng, inilah dia. Cap daripada De Chapal. Okay. Sama tak? Okay, apa lagi ada dalam kotak dia? Dia ada bagi, wah, okay, ni free gift dia. Button. Buka terus. Tak nampak. Dia bagi button ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay, dia bagi button ni. Cantik, serius cantik. Korang boleh pasang kat baju raya ni. Tahu ni, kalau beraya lah. Cantik kan? Lepas tu dia ada bagi juga ni penanda ni korang boleh buat penanda Al-Quran. Okay. Kemudian dia ada bagi inilah surat ke apa, cert aku tak tahulah.
itu saja dalam box ni. Okey, simpan balik. Kita pergi kepada main event dia ni. Oh, cantik. Serius guys, cantik. Dia capal. Dia punya logo kali ni warna oranye. Kalau yang ni, yang lama ni warna gold. Ini dia color oranye. Lepas tu ni dia punya kain ni color macam cream. Then dia punya cap ni design batik. Serius, memang cantik. Macam biasalah. Kat tepi ni dia ada tulis The Capal. Lepas tu Sallu ala Nabi. Nampak tak? Tak clear kan? Wah, ada nombor siri kat dalam ni. Korang nampak tak? Ni nombor siri yang aku dapat lah. Sama, kalau yang ni pun sama. Ni yang lama lah, The Capal. Aku beli sebelum ni. Kat sini ada tag dia 2020. Tak fokus lah. Nampak tak? Tag 2020 The Capal. Lepas tu macam biasalah kat dalam ni dah ada tulis The Capal Premium Design. Serius, cantik guys. Lepas tu jahitan kat dalam ni pun semua ada tulis lah, ada logo The Capal. Dan kat sini pun ada logo The Capal. Okay, jom kita try. Oh, agak besar sikit lah. Oh, yang ni saiz dia besar sikit lah. Kalau yang lama punya, dia, korang tengok yang ni button dia atas bawah dua line. Kalau yang lama dia satu je. Oh, serius. Cantik guys. Cantik kan? Sini Sallu ala Nabi. Kat sini dia ada tulis The Capal. Kalau yang lama kat belah tepi ni tak ada apa-apa. Kosong sebelah je. Serius cantik. So hari-hari saya pakai kali hitam je. Kita tukar angin pula. Batik design guys. Memang cantik, serius. So itu saja video aku untuk kali ni. Pada siapa yang nak beli, korang boleh pergi ke dia punya page The Capal ni. Aku akan letakkan link. Pada aku berbaloi lah beli. Kita support local punya produk. Okay, sebelum aku terlupa, untuk cap ni aku beli dengan harga RM90, RM95. Sekali dengan barang-barang yang kita dapat adalah dengan button, dengan penanda Al-Quran tu. So pada siapa-siapa yang nak beli, korang boleh check kat link. Kalau korang tak minat topi ni, The Capal pun ada buat apa, kopiah. Songkok dia ada. Dia pun ada jual beg dokong belakang tu, beg selempan tepi tu ada. Lepas tu apa, beg apa macam handbag yang pegang kat tangan tu, itu pun dia ada. Macam-macam design dia ada. So pada yang minat boleh check lah kat dia punya link. Ni dah kali kedua aku review cap daripada The Capal. Hope lepas ni adalah kot dia contact aku untuk review barang-barang dia yang lain. Itu saja. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan juga yang penting subscribe channel aku. Support channel aku juga. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kita jumpa untuk video-video yang akan datang. Itu sajalah. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, terbaik The Capal.
Terima kasih. Jom.